S dikenali sebagai juga Soul Searchers. Sebelum itu, di sini ada sesuatu tentang kumpulan ini yang pendengar kirimkan email ingin anda tahu. Yang pertama, Soul Searchers adalah kumpulan paranormal, salah satu kumpulan paranormal di Singapura. Dan setiap kali kalau kami nak keluar, kami paling ramai boleh membawa 3 orang. Paling ramai 3 orang setiap kali kami akan keluar dan buatlah penyelidikan katanya. Dan dalam kumpulan kami tidak memanggil nama individu. Seperti dalam kiriman email, nama pengirimnya Amran. Tetapi dalam kumpulan ini saya dikenali sebagai Brother Incredible. Ada juga nama-nama samaran yang lain seperti Motion dan sebagainya di sini. Kenapa agaknya kami menggunakan nama-nama samaran? Sebab kami pernah rujuk kepada bukan 1 malah 4 orang pakar yang mengatakan dengan memanggil nama kami yang sebenar, benda itu akan mengganggu dan boleh mengikut kami pulang ke rumah. Sejauh mana kebenaran kami tak pasti, tapi kalau dah 4 orang cakap macam tu, kami harus menggunakan nasihat yang diberikan. Baik, kata Amran ataupun lebih dikenali sebagai Brother Incredible dalam kumpulan Soul Searchers ini, setiap kali nak keluar, nak membuat satu penyelidikan tentang kehadiran makhluk halus, paling ramai 3 orang. Ketua kumpulan kami, iaitu Brother Motion, akan hantarkan kiriman email kepada semua ahli anggota. 3 orang yang kirimkan terpantas balasan ataupun membalas kiriman email itu, 3 orang itulah akan ikut sama melakukan penyelidikan. Kenapa agaknya? Kalau Casey boleh tanya, kenapa 3 orang dan tak lebih? Bila 3 orang, katanya di sini, better result. Lebih sunyi, lebih senyap, tidak bising dan mudah menjalankan sesuatu penyelidikan. Cuba bayangkan, kalau Casey masuk tanah perkuburan, niat di hati nak rakamkan sesuatu, tetapi yang pergi sampai 14-15 orang. Bagaimana agaknya Casey? Macam mana nak dapatkan sound audio yang diinginkan? Pasti tak boleh. Jadi 3 orang ni pun dah kira banyak, dah kira ramai, kata Encik Azman. Tapi itulah yang paling selamat. Jadi berbalik pada kisah yang dialami ketika itu, Brother Incredible dan juga pengetua ataupun ketua kumpulan Brother Motion dan juga seorang lagi yang dikatakan di sini telah pun mengikuti rombongan memasuki salah sebuah tanah perkuburan di Singapura. Kubur yang kami pergi adalah sebuah kubur yang lama di kawasan Kranji. Mungkin ramai yang tak tahu. Kubur ini terletak di sebelah barek army yang lama. Kami sampai ke sana sekitar pukul 12.30 tengah malam. Dan Casey, memang betul 3 orang saja pergi. Kami membawa beberapa alat detektor, termasuklah sound recording ataupun sound recorder yang dibekalkan bersama. Bila masuk dalam, kalau 3 orang memang menyeramkan. Kami disambut dengan bauan yang cukup harum dan wangi. Dan kami tidak dibenarkan bercakap. Setiap kali kalau nak cakap sesuatu, kami akan beri isyarat ataupun keluarkan kertas, tulis di atas kertas. Itulah yang kami praktikkan dan sejauh ini keputusannya memang memuaskan. Saya akan kirimkan email pada Casey tentang apa yang dapat saya rakamkan ketika kumpulan saya Soul Searchers memasuki tanah perkuburan Kranji. Tetapi yang menakutkan Casey, mungkin para pendengar Ria 897 FM ada di antara anda pernah memasuki tanah perkuburan Kranji. Kalau kita masuk sebelah dalam, akan ternampak satu pohon rindang yang tidak begitu tinggi. Di pohon tersebut Casey, ada digantung buaian yang dibuat dari tali dan kayu papan. Bayangkan, malam tersebut saya dan teman-teman saya datang 12.30 malam. Bila sampai dekat dalam, memang tak ada orang, tetapi nampak buaian tu bergerak dari jauh. Bergerak seolah-olah ada orang duduk di atasnya dan bermain dengan buaian tersebut. Kami tidak dapat rakamkan video kerana bila kami hidupkan video, buaian itu berhenti dari bergerak dan tahu ada sesuatu. Di situ telah pun kami talakan sesuatu device yang kami bawa bersama untuk mengambil desibel ataupun bunyi yang terakam dalam rakaman kami yang akan saya ketengahkan pada Casey. Tapi Casey, mendengar dari headphone yang saya pakai tika malam tersebut memang menakutkan Casey. Seolah-olah dengar macam suara orang minta tolong dengan suara yang halus.
Bila balik ke rumah, dengan menggunakan sistem alat canggih, saya besarkan suaranya dan dapat dengar perkataan tolong hanya disebut 2-3 kali saja dalam adunan audio yang telah pun saya kirimkan pada Casey. Dan Casey, selepas kejadian itu, kami tinggalkan kawasan itu. Dalam perjalanan nak keluar daripada tanah perkuburan keranji yang agak lama dan usang, ada kubur yang bersih. Ada kubur pula yang telah pun tertimbus dengan rumput dan lalang yang tinggi. Yang membuat saya dengan teman-teman saya 2 orang ini terperanjat. Tadi masuk tak ada orang. Bila keluar terperanjat, nampak seorang makcik sedang duduk di salah satu kubur, seolah-olah duduk macam datang menjenguk kubur tersebut. Saya dengan teman saya tak tegur. Kami keluar, sampai di luar, dalam kenderaan saya tanya, kau nampak tak tadi dekat kubur yang kawasan dekat keluar tu, kau nampak ada makcik tak? Yang hairan, teman saya 2 orang ni cakap mereka tak nampak. Ini bermakna saya seorang saja yang nampak. Itulah pengalaman saya, Casey, dari kumpulan Soul Searchers dari Encik Amran, ataupun nama dalam kumpulan ini Brother Incredible. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri